Hai semua, jom kita terus masuk ke topik hari ini. Kalau anda tengah cari peluang kerjaya yang stabil dan terjamin dalam Perkhidmatan Awam Sarawak, memang betul lah anda ada kat sini. Hari ini, saya sangat teruja nak kongsikan satu penerangan ringkas tentang macam mana nak gunakan sistem e-recruitment Sarawak. Kita akan rungkaikan segala proses yang nampak rumit ni dan saya berani jamin, lepas habis tengok penerangan ni, anda akan terus bersedia untuk hantar permohonan pertama anda. Penerangan ringkas ini sebenarnya kita orang sediakan khas untuk anda semua, para pelajar, alumni dan ahli komuniti Sekolah Integriti Kuching serta Sekolah Henry Gurney Puncak Borneo. Saya faham, kadang-kadang bila dengar je pasal proses mohon kerja kerajaan, rasa macam merumitkan dan menakutkan sikit kan? Tapi jangan risau, maklumat yang kita nak kongsikan hari ini direka khas untuk bagi anda keyakinan. Anda semua ada potensi yang sangat besar dan sistem ni adalah salah satu jambatan untuk menuju masa depan tu. Okey, untuk agenda hari ini, kita ada 5 benda nak tengok. Pengenalan e-recruitment, syarat permohonan, langkah pendaftaran kali pertama, cara menyemak status permohonan dan akhir sekali pilihan jawatan. Nampak je macam banyak, tapi birokrasi ni sebenarnya sangat tersusun dan mudah dikuasai. Baik, jom kita mulakan dengan bahagian pertama, pengenalan kepada e-recruitment. Macam inilah rupa portal rasmi e-recruitment Sarawak. Perkara yang paling penting anda kena tahu, portal ni ibarat pusat sehenti atau one-stop center untuk anda. Ia adalah pintu gerbang rasmi untuk mohon jawatan kosong dalam Perkhidmatan Awam Negeri ataupun pihak berkuasa tempatan di seluruh Sarawak. Dan yang paling best, semuanya dibuat 100% secara online. Tak payah lagi nak susah-susah isi borang kertas dan beratur panjang kat kaunter. Dan ini bawa kita kepada satu peraturan yang sangat-sangat memotivasikan. Nombor 10. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak bagi peluang untuk anda mohon sampai 10 jawatan berbeza serentak tau. Asalkan anda melepasi syarat kelayakan minimum. Maknanya, anda boleh lebarkan sayap dan cuba pelbagai peluang pekerjaan pada masa yang sama. Tapi, sambil tu, jangan lupakan pula nombor 1 ni. Profil permohonan yang anda buat tu, hayat dia cuma sah untuk tepat 1 tahun je, bermula dari tarikh anda tekan hantar. Kalau dah lepas tahun, anda kena log masuk balik dan kemas kini kalau masih berminat. Sistem ni pakai konsep pengambilan berterusan. Jadi, profil anda tu akan sentiasa wujud kat situ, menunggu kalau ada mana-mana kekosongan baru. Seterusnya, bahagian kedua, syarat permohonan. Okey, sebelum mula, mohon pastikan anda sediakan dulu dokumen-dokumen penting ni. Gambar pasport, kad pengenalan, sijil lahir, sijil-sijil akademik dan sijil berhenti sekolah. Tapi dengar sini betul-betul sebab ini poin penting. Masa anda isi borang online, anda langsung tak perlu muat naik salinan dokumen yang dah disahkan. Anda cuma perlu bawa dokumen fizikal yang original dan dah certified ni hanya bila anda berjaya dipanggil untuk interview nanti. Mudah kan? Macam mana pula kalau anda atau kawan anda yang dah pun bergelar penjawat awam tiba-tiba nak tukar kerjaya guna sistem ni? Untuk situasi ni, ada langkah tambahan sikit. Anda kena buat permohonan melalui ketua jabatan, lengkap dengan ulasan sokongan bos anda, berserta kenyataan perkhidmatan dan laporan prestasi tahunan terkini. Ini cuma untuk pastikan peralihan anda tu teratur di dalam ekosistem kerajaan. Kita masuk ke bahagian ketiga, langkah pendaftaran kali pertama. Proses buat akaun ni memang direka supaya ringkas dan cepat. Mula-mula, klik je pada butang pendaftaran baru. Lepas tu, cipta satu kata laluan. Buat kata laluan yang selamat tapi pastikan anda mudah ingat tau. Isikan borang pendaftaran tu dan masukkan email anda yang aktif. Lepas tu terus klik hantar. Nanti akan keluar satu mesej kat skrin untuk beritahu yang pendaftaran anda dah pun berjaya. Lepas akaun dah siap, barulah kerja sebenar bermula. Kat sini, anda kena bina resume digital anda dalam sistem tu. Anda wajib isi kelima-lima bahagian profil ni dengan lengkap dan terperinci. Daripada maklumat peribadi sampailah ke akademik dan aktiviti luar. Dan setiap kali anda dah siap kemas kini maklumat ni, anda wajib tik pada kotak pengakuan pemohon tu sebagai tanda pengesahan. Ini satu lagi kesilapan yang ramai pemohon selalu buat. Nampak tak tanda bintang merah kat borang tu? Anda wajib isi semua ruangan tu. Kalau ada yang kosong, butang hantar takkan muncul sampai bila-bila. Tapi macam mana kalau info tu memang tak berkaitan dengan anda? Senang je. Anda pilih pilihan tidak berkaitan atau NA. Trik kecil ni akan pastikan sistem benarkan anda teruskan permohonan. Bila semua maklumat peribadi dah lengkap, tibalah saat yang dinanti-nantikan. Masuk ke bahagian borang permohonan, pilih permohonan jawatan dan kat sinilah anda boleh mula pilih sampai 10 jawatan yang padan dengan impian dan kelayakan anda tadi. Dah puas hati pilih, tekan je kemas kini. Tahniah, nama anda dah pun berjaya masuk dalam pangkalan data. Seterusnya, bahagian keempat, menyemak status permohonan.
Okey, bila anda log masuk dan nampak status permohonan tu tulis baru, tolong jangan panik. Status baru ni bukan maksudnya sistem rosak ataupun permohonan anda kena sidai. Ia cuma nak beritahu yang kekosongan tu belum masuk dalam sistem tapisan lagi ataupun pihak jabatan tengah teliti permohonan tu secara manual. Jadi sabar je dan bagi sedikit masa. Nanti, bila sistem dah mula proses, anda akan nampak salah satu daripada dua status ni. Kalau tertulis memenuhi kriteria tapisan, wah, berita baik, anda dah pun di senarai pendek. Cepat-cepat pergi cek tab jadual untuk tengok tarikh interview atau ujian bertulis anda. Sebaliknya, kalau keluar tidak memenuhi kriteria tapisan, bermaksud permohonan anda tu tak melepasi kriteria lantikan untuk jawatan spesifik tersebut. Tak apa, cuba lagi mohon kerja lain. Ini satu hakikat yang kita kena terima supaya tak meletakkan harapan yang terlampau tinggi. Katakanlah anda dah berjaya pergi interview. Dasar Perkhidmatan Awam Sarawak adalah diorang cuma akan hubungi calon yang berjaya je melalui surat tawaran. Kalau keadaan senyap je tanpa khabar berita, lepas 3 ke 4 bulan dari tarikh interview tu, malangnya permohonan tu dianggap tak berjaya. Jadi jangan patah semangat, terus apply jawatan yang lain. Dan akhirnya, bahagian kelima, pilihan jawatan mengikut kelayakan. Satu benda yang pasti, sentiasa ada tempat untuk semua orang. Sistem e-recruitment ni bukan khas untuk lepasan ijazah je tau. Tengok ni, kelulusan tingkatan 3 pun dah melayakkan anda untuk jadi pembantu awam atau pengawal keselamatan. Kalau ada diploma pula, boleh mohon sebagai jururawat atau penolong juru audit. Dan untuk lepasan ijazah pula, boleh bina kerjaya sebagai arkitek atau akaunten. Ini bukti jelas yang sentiasa ada ruang kerjaya yang terjamin, tak kira dari mana titik mula akademik anda. Jadi sekarang soalan saya untuk anda adalah, dengan berpuluh-puluh peluang yang dah tersedia, yang mana satu daripada 10 kuota tu yang anda nak rebut hari ini? Anda ada peluang nak hantar sampai 10 permohonan serentak yang boleh ubah masa depan anda. Adakah anda dah bersedia nak log masuk, lengkapkan profil dan tuntut kerjaya idaman anda dalam sektor perkhidmatan awam Sarawak? Panduan semua dah ada kat tangan anda. Sekarang, masa untuk bertindak. Terima kasih sebab tonton penerangan ni dan all the best untuk permohonan anda.